di mana insentif akan diberikan kepada mereka yang memberikan maklumat. Ya, insentif akan diberikan kepada pemberi maklumat. Jadi saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat, sekiranya pemberi maklumat itu adalah daripada luar negara, adakah kita juga akan sediakan insentif tersebut? Dan juga ya, ada yang terlibat dalam rasuah, SPRM nak dakwa mereka melarikan ke luar negara. Contohnya pergi ke negara Arab. Tetapi sesetengah negara Arab, mereka tiada hubungan ekstradisi dengan negara kita. Jadi bagaimana kita nak bawa mereka balik ke negara kita? Sebagai contoh, anak menantu Pago ya, yang terlibat dalam kes rasuah, SPRM nak dakwa dia, tetapi dia telah melarikan diri ke luar negara. Ya, sebaik saja ayah mertuanya iaitu Pago didakwa oleh SPRM di mahkamah, beberapa hari selepas itu dia melarikan diri ke negara lain. Jadi adakah ya kita boleh memberi insentif kepada pemberi maklumat di luar negara itu? Dan juga saya nak tanya sedikit Yang Amat Berhormat, adakah kita ada tanya ya, memandangkan anak menantu melarikan diri, adakah kita ada tanya kepada bapa mertua mana perginya anak menantu dia? Terima kasih. Tan Sri Speaker. Baik. 36-10C, Tan Sri. Ya. Menimbulkan perasaan bersakit-sakit hati. Ya. Saya ingat berapa kali dah melaka soalan yang sama, anak menantu. Saya ingat dia ini macam psikiatris. Memang sakit hati kami. Kita tak sakit hati pun di sini. Baik. Saya dah suruh Kota Melaka duduk dah. Kes terowong macam mana? Kalau saya nak tanya pula. Kita tak sakit hati pun. Okey, kita jawab yang ni dulu, lepas itu kita masuk bab terowong kemudian. Tan Sri, 36.5. Sri Speaker. Terberau. 36.5. Peraturan. Seseorang ahli tidak dibenarkan menyebut nama ahli yang lain. Tadi disebut Pago. Saya pun heran. Kota Melaka ni sebab apa? Kita dah ada polis. Kita ada engagement dengan Interpol. Sepatutnya ini nak Kota Melaka nak menunjukkan kelemahan polis. Dengan orang yang lari keluar negara tak boleh dia bawa balik. Di mana peranan Interpol engagement tu? Jadi tak sepatutnya dia kena siasat. 97 juta yang dilakukan oleh pegawai daripada kementerian yang diwakili oleh Menteri DAP pun tak disebut. Sepatutnya ini yang ditumpu. Penang kod tu pun tak betul sebab dia tak sebut nama. Dia sebut kawasan. Pago bukan nama. Taklah. Pago bukan nama. Pago dia jangan sebut Tan Sri Mahyudin, tak boleh. Oh, tak boleh. Dia Pago tak apa. Tak apalah, memang untuk Pago itu, ni sekarang ni dan saya dah sebut lain kali sebab dia khusus Tan Sri. Bila disebut Pago, anak menantu tu khusus Tan Sri Mahyudin. Cuma tak sebut dan semua dunia tahu. Dalam peraturan mesyuarat dia tak sebut kawasan, tak apa. Cuma lain kali saya katakan tadi supaya isu ni telah bangkit banyak kali ya. Jadi PM pun dah jawab. Jadi saya ingat tak payah dia bangkitkan lagi lah next time, kecuali benda-benda yang baru. Okey.